Pernahkah anda menemui benda asing dalam makanan? Atau terbeli produk makanan yang sudah tamat tempoh? Bagaimana pula dengan pengendali makanan yang tidak bersih? Atau kedai makanan yang kotor? Isu sebegini bukan sahaja membimbangkan, malah boleh mengancam kesihatan kita. Tetapi, apa yang boleh anda lakukan? Jangan biarkan ianya berlarutan. Anda boleh membuat aduan dengan mudah melalui platform rasmi yang disediakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Anda boleh membuat aduan secara atas talian di laman sesawang Sistem Pengurusan Aduan Awam KKM atau SISPA di moh.spab.gov.my. Isikan segala butiran aduan anda dan serahkan aduan dengan cepat dan selamat. Atau anda juga boleh mengemukakan aduan anda melalui laman rasmi Facebook Program Keselamatan dan Kualiti Makanan KKM di facebook.com/pkkmofficial. Jika anda mahu bertanya terus, hubungi talian Program Keselamatan dan Kualiti Makanan KKM di talian 03-8885-0797 atau mana-mana talian Jabatan Kesihatan Negeri dan juga Pejabat Kesihatan Daerah yang terdekat. Lebih suka berjumpa secara bersemuka, datanglah ke Pejabat Program Keselamatan dan Kualiti Makanan KKM, Jabatan Kesihatan Negeri atau Pejabat Kesihatan Daerah yang terdekat untuk membuat aduan anda. Anda juga boleh menuliskan surat dan menghantarnya ke Pejabat Program Keselamatan dan Kualiti Makanan KKM, Jabatan Kesihatan Negeri atau Pejabat Kesihatan Daerah yang terdekat. Paling terbaru adalah saluran aduan melalui WhatsApp sahaja. Mudah dan pantas, bukan? Anda hanya perlu WhatsApp nombor berikut untuk menyalurkan aduan berkaitan kebersihan premis makanan. Dengan melaporkan sebarang isu keselamatan makanan, anda membantu melindungi diri sendiri, keluarga dan juga orang ramai. Keselamatan makanan adalah tanggungjawab kita semua. Laporkan segera aduan anda untuk kesejahteraan bersama.